Dah jemu masak rendang raya, boleh masak menu ni pula. Hai, Assalamualaikum. Jom hari ni kita masak pesamah daging. Pesamah daging ni mengimbau kenangan masa kecil lah. Dulu Tok Kek ni selalu masak pesamah daging ni waktu hari raya. Dulu kalau ikutkan Tok Kek ni tak pernah tahu masak rendang-rendang yang macam orang sekarang masak. Dia masak pesamah daging ni saja. Atau dia masak kari daging. Akan dihidangkan dengan ketupat palas. Kalau dekat Kedah ni, pesamah daging ni ada juga orang panggil rendang Kedah. Selalunya dimasak waktu hari raya dan juga di kenduri kendara. Okey, bahan yang kita kisar tadi, bawang putih dan juga halia. Kita kisar halus, kita gaul dengan daging dan juga rempah. Korang kalau tak ada rempah cap bunga ros tu, boleh pakai rempah daging biasa saja. Tambah sedikit sebut cili. Lepas tu kita panaskan minyak, tambah sedikit minyak sapi. Kita tumis daun pandan, rempah biji ni dan juga bawang yang dihiris. Bawang merah atau bawang besar, bawang putih dan juga halia. Halia tu kena hiris halus-halus sikit. Bila dah garing bahan yang kita tumis ni, barulah kita masuk daging yang kita dah perap tadi. Daging tadi kita perap lah dalam 1 atau 2 jam. Bila masuk daging, kita buka api perlahan saja. Kita akan masak dengan api perlahan sampailah daging ni empuk dan juga kering. Ada lagi bahan kena masuk. Kita kena masuk gula Melaka, asam jawa, kerisik. Lepas tu garam sesuaikan dia punya rasa apa semua. Kita masak sampailah betul-betul pekat dan daging tu empuk. Lepas tu kita boleh masukkan santan. Okey, last sekali sebelum tutup api, kita letak sedikit minyak sapi. Biar minyak sapi tu cair dekat atas permukaan pesamah tu, barulah tutup api. Senang je kan nak buat pesamah daging ni? Nanti boleh try. Kalau tak asyik masak rendang, kari sekali-sekala, try masak pesamah daging ni. Memang rasa dia lain macam sikit tapi memang sedap. Sangat sesuai dihidangkan dengan ketupat palas, lemang, nasi minyak, nasi tomato.